Uh, saya nak membuat respon terhadap jawapan yang diberikan oleh MC-MC semalam, secara khususnya berkenaan dengan laporan rasmi yang dikatakan bahawa MC-MC mengambil tindakan apabila menerima laporan rasmi. Pada saya, sepatutnya dalam tempoh 3 tahun kerajaan Madani yang ditadbir oleh PMX ini, sudah tidak wujud lagi sepatutnya apa yang dikatakan sindrom memperbodohkan rakyat. Okey. Sebab pada saya benda itu bertentangan dan bercanggah dengan konsep Madani itu sendiri. Lebih terkejut apabila kita mendapati bahawa jawapan MC-MC hanyalah sebagai satu jawapan terdesak setelah diasak teruk oleh masyarakat dan dikritik daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya anggota-anggota masyarakat yang terlibat secara dekat meneliti dan memerhatikan apa yang berlaku sepanjang kempen pemilihan keadilan 2025. Dia begini tuan-tuan, saya nak katakan bahawa setiap aduan yang dibuat kepada MC-MC adalah satu aduan rasmi. It's a formal complaint. Dibuat secara bertulis dan diterima oleh MC-MC. Dalam kes saya misalnya, saya memuat naik satu status pada 15 Mei 2025, tak sampai 24 jam. Tak sampai 24 jam, iaitu 16 Mei itu tak sampai 24 jam, terus disekat dan diturunkan. Alright? So apa jadi? Dalam pengalaman kita sendiri, aduan yang kita buat kepada page-page yang menyebarkan fitnah, bukan sahaja kepada mufti, tetapi bekas mufti, pernah juga mengkritik institusi Diraja Perlis. Sampai sekarang tuan-tuan, page itu masih wujud. Adakah MC-MC nak mengatakan sekarang formal complaint itu bermaksud merujuk kepada arahan yang datang daripada menteri ataupun arahan yang datang daripada KPJCOM? So, pada saya, janganlah perbodohkan rakyat. Kalau rakyat biasa yang membuat aduan mengikut prosedur yang telah ditetapkan, itu juga satu formal complaint. Mengapa berbulan-bulan? Mengapa berbulan-bulan tidak ada tindakan? Tetapi bila sampai aduan yang diterima daripada orang-orang politik ini, tak sampai 24 jam, engkau terus menjalankan tugas engkau. Jadi jawapan MC-MC ini sebenarnya menunjukkan betapa konsep Madani itu gagal diserapkan kepada agensi-agensi dalam kerajaan sendiri. Ini satu perkara yang amat menduka citakan dan malang. Amat memalukan dalam pada PMX bersungguh-sungguh, bukan sahaja di peringkat dalam negara, tetapi juga di peringkat antarabangsa. Kan? Madani. Malangnya pegawai tertinggi MC-MC sendiri memberikan jawapan yang begitu memalukan. Tuan-tuan tengok bagaimana yang selalu saya sebut, iklan-iklan pelacuran bersepah-sepah dekat media sosial. Iklan-iklan perjudian bersepah-sepah. Macam tu juga dengan satu page yang dinamakan sebagai Pukau. Saban hari memfitnah Datuk Mufti Perlis. Saban hari memfitnah bekas-bekas mufti. Begitu juga yang saya katakan tadi. Page ini tuan-tuan, page Pukau ini masih kekal sampai sekarang. So persoalan dia kepada pegawai MC-MC, pegawai tertinggi MC-MC, tolong berhenti bermain wayang. Cakap saja arahan yang kamu terima itu daripada menteri. Jawab sahaja apa arahan yang kamu terima itu daripada KPJCOM. Sebab itu tindakan kamu begitu pantas berbanding dengan aduan yang dibuat secara rasmi oleh peguam, aduan secara rasmi yang dibuat oleh orang awam berbulan-bulan. Selepas berbulan-bulan tidak ada tindakan dan dihubungi semula untuk membuat satu aduan yang baru. Lebih teruk daripada itu, diminta pula pengadu-pengadu ini membuat laporan polis. Naik pening dibuatnya sistem ni.
Bila buat laporan kepada polis, polis kata ini bidang kuasa MCMC. Buat laporan kepada MCMC sudah cukup. Kenapa nak buat laporan kepada polis? Nampak tak tuan-tuan? Sindrom pembodohan ini maknanya bukan sahaja berjangkit daripada JECOM, satu unit, satu jabatan, satu agensi ni, tapi dia dah menular masuk dalam MCMC. Dia sendiri pening tak faham prosedur. Ini saya kritik atas apa yang mereka katakan semalam. Tak tahulah berapa lama boleh ada kat dalam media sosial ni. Untuk sama-sama kita tunggu dan lihat. So, saya percaya kritikan ini adalah satu kritikan membina. Jangan koyak pula MCMC. Okey tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.